Terima kasih Tan Sri. Berkenaan dengan masalah yang berlaku di sekolah, saya mendengar makluman yang diberikan oleh Yang Amat Tambun berkenaan dengan langkah-langkah yang bakal diambil bagi mengatasi masalah yang berlaku di sekolah. Dalam perbahasan, ada ramai ahli-ahli parlimen yang telah mencadangkan untuk guru-guru diberikan budi bicara untuk merotan. Adakah kerajaan akan mempertimbangkan cadangan ini, di mana budi bicara diberikan? Masa kita di zaman sekolah dulu, merotan merupakan salah satu perkara yang mendisiplinkan kita, dan tidak ada ibu bapa yang akan mengadu. Malahan bila kita balik beritahu kepada ayah dan ibu, kita juga akan dirotan kerana kita bertindak dengan cara yang tidak berdisiplin. Malahan sekarang ada ibu bapa yang telah membuat laporan polis. Soalan kedua saya, bagaimanakah apakah yang akan berlaku kepada dua guru-guru sekolah di sekolah menengah jenis kebangsaan Chonghua Confucian di Pulau Pinang yang telah dituduh di mahkamah kerana merotan dan mendisiplinkan kanak-kanak tersebut, murid-murid tersebut di bilik disiplin. Tetapi bila ada aduan dibuat, mereka dituduh di bawah Seksyen 324. Adakah kerajaan akan mempertimbangkan menarik balik pertuduhan? Kerana mereka bakal, sekiranya didapati bersalah, bakal menghadapi hukuman 10 tahun penjara termasuk sebatan. Dan akhir sekali, adakah kerajaan serius untuk mempertimbangkan melarang penggunaan handphone dan media sosial kepada murid-murid sekolah di bawah 16 tahun? Mohon penjelasan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Perdana Menteri. Tu bercakap dengan pengalaman kerana dia pun pernah kena rotan, saya rasa. Aku tengok gaya dia memang baik. Maaf, ni guru off the record. Tan Sri ada betul. Soal rotan, pandangan peribadi saya telah suarakan harus dikembalikan, tapi dengan syarat-syarat ketat, bukan public caning, ya. Rotan mungkin di tangan, bukan bagi kelonggaran sepenuhnya. Saya pernah jadi guru dan saya ingat puluhan anak-anak saya dah rotan, tapi di tangan, ya. Dan tentunya tidak terlalu sangat nampak penderaannya. Tapi ada juga pandangan umpamanya daripada kumpulan-kumpulan hak asasi yang merasa ini termasuk dalam kategori penderaan anak-anak. Jadi saya faham kontroversi itu. Tetapi banyak, saya ingat ramai pendidik dan ibu bapa merasakan ada keperluan, tapi dengan syarat-syarat yang ketat, dan ditugaskan guru tertentu, dan di bilik khas, bilik disiplin, dan berapa maksimal rotannya, jadi adalah beberapa peraturan. Jadi saya tidak fikir ibu bapa harus terlalu bimbang, ya. Kerana anak-anak ni, kenakalan anak-anak ni suatu perkara yang biasa. Tapi ada kadang bila dia langgar peraturan yang agak berlebihan, tentunya harus ada hukuman. Tapi ini sekadar pandangan, bukan dasar kerajaan. Saya percaya harus dipertimbangkan, diperhalusi dan dibuat urus dengan semua pihak yang akan dikendali oleh Menteri Pendidikan sebelum kita mengutamatkan. Saya hanya bagi pandangan pribadi kerana saya fikir tidak ada, bukanlah dia masuk kategori penderaan. Rakan-rakan Suhakam itu bagi pandangan yang agak keras, menolak sebarang tindakan yang anggap penderaan. Tapi oleh itu kita kena bincang dengan semua. Mengenai apa yang berlaku di sekolah menengah Chonghua yang Muhammad Jelutong, itu perkara ini sedang dalam tindakan mahkamah. Cuma saya nak beritahu di sini, kebetulan dari laporan diperoleh, anak seorang anak itu orang autisme. Jadi kalau begitu keadaannya agak mungkin beda sikit, tapi eloklah kita ikut faktanya. Saya tidak harus komen lebih daripada itu. Tetapi kalau katalah kes itu kes yang agak ringan, yang terlibat dalam apa yang kita bincangkan, maka tentunya pihak pendakwa raya boleh menilai semula sama ada untuk meringankan tuduhan itu, kerana kita sekarang kita juga sedar dari segi konsensus yang dengar dalam perdebatan, kebanyakan di parlimen yang suarakan pandangan harus ada satu bentuk penderaan walaupun dengan kaedah dan syarat yang ketat.